Pernahkah anda rasa keseorangan atau seolah tiada siapa yang benar-benar memahami anda? Di sebalik hiruk pikuk dunia, ada satu kuasa tak nampak, sebuah pelukan hangat yang sentiasa sedia menyambut anda. Ia bukan sekadar ayalan, tetapi janji abadi yang menenangkan jiwa, lebih nyata dari apa yang kita lihat. Dalam kitab suci, ada janji yang amat berharga, penuh kasih. Ia berkata, Allah yang kekal adalah tempat kediamanmu, dan tangan-tangannya yang kekal menyangga kamu. Ini adalah firman dari kitab Ulangan 33 ayat 27. Bayangkan, Tuhan sendiri adalah tempat kita berteduh, perlindungan kita yang takkan pernah runtuh, walau badai hidup melanda. Ini bukan sekadar kata-kata indah, ia adalah realiti yang hidup bagi setiap hati yang beriman. Pelukannya tak pernah lepas, tak kira apa jua cabaran, dia ada di setiap langkah, menopang kita dengan kasihnya yang tak berkesudahan. Marilah berserah dan bersandarlah pada pelukan abadinya, yang sentiasa mendakap kita penuh kasih.